Bila seseorang diberitahu sendi sudah mula haus, itu sebenarnya bukan berlaku semalaman. Ia hasil tekanan bertahun-tahun. Setiap hari berjalan, naik tangga, angkat barang, semua itu memberi beban mekanikal kepada sendi. Pada peringkat awal, tanda-tandanya halus. Bangun pagi terasa kaku. Lutut ambil masa untuk lurus sepenuhnya. Kadang rasa panas selepas banyak bergerak. Kadang lenguh bila duduk terlalu lama. Itu bukan sekadar faktor umur. Itu petunjuk bahawa sendi memerlukan sokongan yang lebih konsisten. Ramai orang hanya fokus sapuan luaran. Tetapi struktur sendi berada di dalam. Dalam pendekatan formulasi, kita melihat kepada beberapa mekanisme utama. Pertama, sokongan anti radang semula jadi seperti kurkumin daripada kunyit yang telah dikaji dalam kesesaan sendi. Kedua, sokongan fungsi lutut Boswellia yang turut dikaji dalam ujian klinikal terhadap osteoartritis. Ketiga, aspek penyerapan. Tanpa bioavailability yang baik, bahan aktif tidak digunakan secara optimum. Di sinilah lada hitam memainkan peranan penting dalam membantu meningkatkan penyerapan kurkumin. Ditambah pula haba sauda dan periakatak untuk menyokong keseimbangan dalaman secara berperingkat. Ini bukan tentang hasil segera. Ini tentang konsistensi. Legakia dirumus berdasarkan prinsip sinergi bahan untuk mereka yang mahu menjaga sendi sebelum ia menjadi lebih mencabar. Jika anda mula rasa langkah pertama pagi semakin berat, itu mungkin masa terbaik untuk mula jaga secara lebih sistematik.